Dia ni ada satu bagai dia tanya, adakah harus saya terima zakat fitrah kerana tak kala setengah-setengah orang kampung tu dia hantarlah anak-anak mereka tu mengaji Quran dengan saya. Tuan surat ni kata jadi guru Quran lah dia ni. Pada waktu malam maka mereka keluarlah zakat fitrah itu kepada saya. Jadi kalau betul-betul orang panggil apa dia atas nama kata guru pada saya tak ada sebutlah dalam nama innamas sadaqatu lil muallimin tak ada kan. Alimin guru yang ta'lim yang mengajar tak ada sebut, cuma maksud dalam kata ni fi sabilillah wa fi sabilillah wa ibnis sabili faridatan. Situlah duk tafsir tu baik mari ada tafsirnya sabilillah ayil ghuzah, orang yang berperang kerana agama Allah. Nah, ada pula tafsir mana orang kerja pada agama Allah ikut betul mana pun. Situ. Baik. Cuba kita tengok. Kalau setengah-setengah tepat, cuba tak ada guru mengajar Quran, macam mana budak? Kan? Tu, besar. Tu. Nah, Quran ni. Ingat zaman dulu gak ada guru Quran tu sebutir kapuh ngaji situ. Deru pakai jamu malam-malam weh. Deru yang ngaji sudah pakai klip deru. Tu mengaji. Nah, tu. Itulah semoga-moga ia. Nah, tu dia.